Assalamualaikum. Salam sejahtera. Abah Al-Quran. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, Abah Al-Quran, check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Terkejut juga aku bila nampak ada satu berita ni, lepasan tahfiz SPMC atau UEC kini berpeluang sambung pengajian di IPTA, kata Kementerian Pengajian Tinggi. Benda ni jadi kontroversi sebab apa? Ada beberapa poin. Bukan benda baru, sebenarnya dah lama dah UEC ni dia ada kontroversi. Mula-mula diorang minta supaya diorang punya sistem pendidikan ni diiktiraf di Malaysia. Nak letak UEC ni sama standard dengan SPM. Pernah juga jadi kontroversi, diorang bantah bila kerajaan nak melaksanakan tulisan jawi dalam subjek bahasa Malaysia di sekolah vernacular. Pernah juga Dong Zong ni tolak cadangan untuk adakan sekolah satu aliran macam sekolah kebangsaan sekarang ni sebab diorang nak kekalkan sekolah aliran Cina. Lepas tu ada artikel pada lebih kurang bulan 12 2025, memang Perdana Menteri sendiri menolak tuntutan untuk mengiktiraf UEC dengan sebab Perdana Menteri nak mempertahankan perlembagaan dan mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian ada viral juga pada masa itu pendapat daripada Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik daripada UKM berbangsa Cina. Dia bagi ulasan kenapa kerajaan tak boleh iktiraf UEC. Jom kita dengar sama-sama. Let's go. UEC tak boleh diterima. Kalau UEC diterima, kerajaan yang mengiktiraf UEC itu berlaku zalim kepada rakyat. Mereka yang ambil UEC ni setiap tahun anggarannya 10,000 saja. Mula-mula mereka bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina 6 tahun, darjah 1 sampai darjah 6. Itu yang dibenarkan oleh kerajaan. Apabila mereka habis darjah 6 di sekolah rendah jenis kebangsaan, mereka sepatutnya pergi ke sekolah menengah kerajaan. Pelajar UEC ni, ibu bapa mereka tak nak belajar di sekolah kerajaan kerana bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Jadi mereka ini boleh dikatakan apa taksub lah dengan bahasa Cina ini. Mereka nak belajar dalam bahasa Cina untuk pendidikan menengah. Jadi mereka ke sekolah persendirian Cina. Kalau perkataan tu mereka tak yakin kepada sistem pendidikan menengah kerajaan ini yang dikendalikan dalam bahasa Melayu. Mereka tak yakin. Mereka tak nak. Mereka nak dalam bahasa Cina. Tak apalah, pergilah. Mereka tahu akibatnya tak boleh diterima bekerja dengan sektor kerajaan atau dalam sektor kerajaan, tak boleh melanjutkan pelajaran di universiti-universiti awam. Mereka tahu. Setelah lulus UEC ini, mereka nak masuk balik dalam sistem. Ini cukup tak adil kepada orang Malaysia yang berada dalam sistem. Lagi tak adil kepada anak-anak Cina yang berada dalam sistem. Jadi di penghujung, Dong Zong nak kerajaan iktiraf supaya anak-anak Cina dan juga ada Melayu sedikit ke India sedikit di sekolah persendirian Cina ini boleh masuk dalam sistem balik, bekerja dengan kerajaan dan juga belajar di IPTA. Ia menzalimi pelajar-pelajar yang berada dalam sistem sepanjang persekolahan mereka. So dah jelas dekat situ ini daripada seorang profesor yang berbangsa Cina. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak ini bukan isu perkauman pun. Tiba-tiba lepas dah keluar je keputusan yang lepasan UEC ni berpeluang boleh sambung dekat IPTA. Lepas netizen dah bising-bising dan sebagainya, tiba-tiba keluar pula statement daripada Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Adam Adli. Katanya untuk lepasan pondok persendirian terdapat kira-kira 50,000 orang, manakala lepasan UEC tidak sampai 9,000 yang diterima masuk IPTA. Nak bagi tahu dekat sini,
perbandingan tu macam tak kena. Sebab apa? Pelajar-pelajar tahfiz bila dia nak masuk IPTA, dorang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM secara penuh. Bukan certain ataupun subjek-subjek tertentu saja. Dan pelajar tahfiz ataupun institusi tahfiz ni tak pernah langsung menuntut bahawa sistem pendidikan tahfiz ni perlu diiktiraf, hanya perlu ambil subjek tertentu saja untuk diiktiraf dan boleh masuk IPTA. Berbanding dengan UEC ni, dia tak nak ambil SPM penuh, tapi kerajaan hanya membenarkan dorang ambil mata pelajaran sejarah Malaysia dan juga bahasa Malaysia yang ikut SPM. Lepas tu terus boleh layak masuk IPTA. Dan dorang ni sebenarnya kalau boleh tak nak pun ambil mata-mata pelajaran yang apa semua ni, yang SPM ni, dorang guna saja UEC ni terus layak masuk IPTA. Itu tidak adil. Pendapat aku dekat sini mungkin tak sama dengan pendapat semua orang. Kalau nak betul-betul UEC ni diiktiraf untuk masuk IPTA, suruh dorang ambil SPM full. Aku rasa ramai yang akan bersetuju. Sebab apa? Bagi adil dengan semua orang. Mana-mana yang nak masuk IPTA, Universiti Awam, kena ada SPM. Macam mana Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong tadi bagi tahulah. Ini sudah zalim kalau dibenarkan yang geng-geng nak belajar secara private-nya melalui sekolah aliran Cina ni, tiba-tiba dorang nak hak sama rata dengan orang-orang Malaysia, termasuk orang Cina yang ambil SPM, yang pergi dekat sekolah menengah, tiba-tiba dia nak hak sama rata untuk masuk IPTA. Tak boleh macam tu. So, apa pendapat korang? Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada Encik Teo Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah. Duduk Malaysia ni payah betul nak ikut yang standard, yang ikut perlembagaan. Peliklah aku. Semoga semuanya dimudahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Belajar je lah SPM tu. Payah sangat.